Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Saya Nur Alfa Amaninda binti Muhammad Syahril, murid dari kelas 6 Universiti Kebangsaan Malaysia. Berdiri saya di sini ialah saya ingin menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas sekolah. Kenapa saya layak dipilih sebagai ahli jawatan kuasa tertinggi pengawas sekolah? Kerana saya ingin mencabar diri saya dan saya akan sentiasa menunjukkan disiplin, tanggungjawab dan menjadi inspirasi kepada semua pelajar. Di sini saya ingin kongsi beberapa pencapaian yang saya telah capai sepanjang menjadi seorang pelajar di sekolah ini. Antara kejayaan yang saya telah capai ialah yang pertama, sejak dari tahun 3 saya telah mendapat anugerah cemerlang pada setiap tahun. Ini pencapaian yang memotivasi saya untuk terus belajar lebih gigih. Yang kedua, pada tahun 2024, saya telah diberi kepercayaan dan pelantikan sebagai pengawas sekolah. Ini adalah satu penghormatan besar bagi saya dan saya amat bangga dengan tanggungjawab yang diberi. Yang ketiga, saya juga bangga dengan keputusan percubaan UPKK di mana saya dapat 6A. Walaupun ia bukanlah pencapaian yang besar bagi sesetengah orang, tetapi saya tetap bangga dengan rezeki yang saya peroleh. Yang keempat, pada tahun 3 saya telah mendapat anugerah cemerlang di KAFA dan saya berjaya mendapat tempat kedua di dalam kelas. Saya juga berjaya mendapat pelajaran terbaik Jawi, Adab dan Bahasa Arab. Ini adalah satu pencapaian yang saya banggakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nur Alfa. Soalan mudah je. Kenapa awak nak jadi pengawas sekolah? Saya ingin menjadi contoh kepada semua murid untuk menjadi disiplin. Baik, tak apa. Jika awak nampak kawan baik sendiri melanggar peraturan, apa awak akan buat? Saya akan menegurnya. Baik. Dan bagaimana awak menegur murid yang tidak memakai pakaian lengkap? Tak ada idea? Tak apa. Apa awak akan buat jika ada murid bergaduh di hadapan anda? Saya akan memarahinya dan menulis nama untuk memberikan kepada cikgu. Baik. Adakah awak pernah menerima tindakan disiplin sebelum ni? Tiada. Jika tidak dipilih sebagai pengawas, apa perasaan awak? Saya berasa kecewa. Okey. Itu je. Baik, ini soalan umum sikit. Siapakah nama guru besar? Tuan Muhammad bin Husin. Muhammad bin Husin. Berapa jumlah rumah sukan di sekolah ni? 4. Sebutkan. Merah, kuning, hijau. Nama-nama. Laksamana, Panglima, Pahlawan, Bendahara. Bilakah masuk waktu dan waktu balik sekolah sesi petang? Masuk waktu. Masuk dah balik. Masuk 12.30. 12
12.30. Balik Balik 6.25. 6.25. Bulan puasa lagu mana? Balik 5.30. 5.30. Okey. Baik. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.